ialah pulau ketiga terbesar di dunia dan yang terbesar di Asia. Okey, slow lah. Saya akan mengembara sejauh 2,675 km bermula dari Kuching hingga ke tips of Borneo iaitu Kudat, menerokai landscape dan budaya. Nombor 2, nombor 3. Putus asa, memang terfikir nak balik. Dan juga kehidupan liar yang cantik dan istimewa. Penambung pengawak sampai ke hujung Borneo. Bagus. Selain itu, banyak sejarah yang perlu dikongsi bersama dalam misi ke hujung Borneo. Sibu adalah sebuah pusat pelabuhan dan komersial yang terbesar di Sungai Rejang dan ia merupakan pintu masuk ke Sarawak Tengah. Suatu saat sampai di Sibu, terus ke tempat penginapan iaitu Homestay Bawang Asan, iaitu tempat penempatan kaum Iban yang terbesar di Sibu. Ada banyak rumah pajak itu dan yang paling kecil boleh muat 6 buah keluarga dan yang paling besar lebih kurang 80 buah keluarga macam tu. Besar. Masuk pintu je terus mainkan alunan muzik. Terkejut. Sambil-sambil tengah tengok rumah panjang tu, nampak ada penari berpakaian tradisional. Tiba-tiba dia mulakan tarian ngajat. Pun dah macam sebab yang tahu tarian ngajat ni dia dilakukan sewaktu musim menuai, hari gawai. Jadi hari yang datang tu hari yang biasa-biasa je. Pun tertanya-tanya, rupanya di tempat penginapan tu dia memang lakukan aktiviti-aktiviti macam tu. Padan keras, susahnya. Nampak macam senang dia menari tu, nampak macam lembut, macam senang. Tapi bila gerak-gerak keras, tak boleh. Yang berada bersama Art di sebelah ini adalah Cik Mac. Dia adalah salah seorang pemilik bilik di rumah panjang ini dan dia juga adalah seorang pengurus homestay di sini. Cik Mac, saya nak tanya, sekarang kita nak tengok gambar ni, tapi saya tertanya-tanya, gambar siapa yang dekat atas tu? Gambar yang ke atas ni gambar dari China. Mula-mula dia orang datang ke mana Sibu, terutamanya di mana Sungai Merah untuk memperkenalkan keagamaan dan sebagainya. Okey, macam dekat sana ada nampak ada macam ada kerah tangan daripada kaum Iban. Ya. Itu diperbuat daripada kaum Iban yang duduk di rumah panjang ni ke? Iya, yang ini memang diperbuat dari rutan oleh kaum wanita, kaum Iban dekat rumah panjang lah. Yang ini dinamakan raga. Tapi kenapa dia menjadi peti surat? Oleh kerana sekarang jarang digunakan lah pada masa kini. Jadi kita terfikirlah untuk membuat lain daripada yang lain sebagai deko, dan kita buat peti surat untuk memperingati generasi muda supaya tahu apakah ini sebenarnya. Cik Mac, saya bersedia nak tengok bilik yang saya akan menginap. Okey, jom kita masuk. Uish, banyaknya piala. Ya, piala Cik Mac? Ya, keluarga. Satu keluarga? Ya, satu keluarga kita dapatkan piala macam ni. Saya nak tanya ni, piala bersukan saja atau macam mana? Ini memang piala bersukan, tapi kelebihannya banyak kepada kebudayaan. Kebudayaan. Ya. Okey, mana tadi bilik yang Cik Mac nak tunjuk? Itu dekat situ. Dekat situ. Mana?
adalah bilik untuk penginapan. Wah, menarik. Jadi, kalau pelancongan yang datang pun inilah bilik yang diorang akan dapat kan? Ya, memang ini adalah bilik khas untuk pelawat yang datang ke homestay kita di Buang Asam. Bukan senang nak menyaksikan sesuatu aktiviti yang menarik macam tu. Jadi dekat situ sebenarnya salah satu aktiviti dia adalah memasak makanan tradisional. Salah satunya manuk panso. Jadi dekat situ memang dia ajar macam mana nak buat manuk panso ni. Bersama Art sekarang ni ada Puan Luli. Dia adalah seorang Iban juga penduduk di Rumah Panjang ni, betul tak? Betul. Okey, Puan Luli nak tunjuk Art macam mana nak buat manuk panso sebab lah perut sekarang pun dah lapar. Art nak tanya, manuk panso tu apa? Manuk panso ini ayam yang dimasukkan di dalam bulu. Kalau lebih sedap lagi memang pakai ayam kampung lah. Apa bahan-bahan untuk buat manuk panso ni? Ini adalah serai, ini halia, ini bunga kantan, bawang putih, bawang merah, umbut kantan. Manuk panso tu dia makanan orang Iban, dia menggunakan bunga kantan sebagai ramuan utama dia. Jadi yang membezakan adalah bunga kantan yang digunakan dalam kuantiti yang banyak. Sebab bunga kantan tu mengikut mereka menaikkan bau. Kita simpan garam sikit, perasa sikit. Kita dah letak, sekarang saya boleh gaulkan. Ni kita dah siap gaulkan. Lepas tu masukkan dalam bulu. Besar bulu ni, bulu panso. Bulu panso. Kita dah gaul-gaulkan dengan ayam, kita masukkan dalam bulu dan kita tutup menggunakan daun bunga kantan. Dan terus kita bakar dalam, ambil ikutlah sampai ayam tu dah masak. Tapi nak tahu ayam tu dah masak ke belum, kalau dah nampak daun bunga kantan tadi sudah mula keperang-perangan, maksudnya dah nak masak dah tu. Bau dia terliur dah sekarang ni. Ini adalah manuk panso yang Art buat dengan Puan Luli tadi. Dah siap dah. Mula Art nak cuba kuah dia dulu. Dia ada kuah sikit tadi daripada lemak ayam tu. Tak tahu nak cakap macam mana. Rasa dia, bunga kantan ni memang terlalu, dia macam mana nak cakap, dia pekat tapi kekal, rasa ayam tu kekal. Okay, sekarang I nak cuba ayam dia pula. Bismillah. Ayam tu dia punya isi dia tu dah serap semua kuah-kuah yang kita letak tadi. Boleh rasa masin-masin daripada garam tadi. Macam aku Puan Luli cakap, manuk panso ni memang kena rasa masin. Dan yang paling penting sekali, bunga kantan tu kunci utama untuk manuk panso. Barulah terangkat macam ni.